Korang nak tak cari rumah yang setingkat tapi dia macam dua tingkat, ada kawasan lepak dekat Taman Sentosa Kelang. Let's go, kita review. Rumah dia renovated, freehold, 20x65. Korang tengok macam ni, rumah dah fully extend macam ni, extend. Dapur pun dah habis tarik. Yang paling menarik, dia facing open, tak menghadap rumah lain. Korang boleh parking, tu kereta abang, boleh parking lah 2-3. Tapi kalau ada kereta banyak tepi sana pun, dia ketiga daripada end corner lot. So ada lagi lah parking belah tepi sana. Let's go, kita masuk. Korang tengok dah renovated dan siap ada buat balcony, tempat lepak kat atas. Sekejap lagi kita naik, kita tengok bahagian dalam dulu. Okey, bahagian dalam, korang tengok rumah ni keluasan dia 20x65. Rumah cantik. Ada 3 bilik dan 3 tandas. Yang itu yang special. Straight, manjang macam ni. Dan ini ada 2 bilik. Bilik pertama, bilik kedua. Okey, bilik pertama dia, ni boleh consider bilik master lah. Owner dah extend sampai depan, manjang macam ni. Kemudian ada 1 bilik tandas dekat macam ni, fully tiles. Kau tengok. Kemudian ini dia punya ruang makan. Dan ini bilik kedua, high ceiling. Dan original tandas dekat bahagian sini, tapi owner dah extend buat, ni dia jadikan store. Kemudian kat sini, ni ruang, satu lagi ruang station. Kalau korang nak jadikan ni ruang makan pun boleh. Kemudian ini bilik ketiga. Bilik ketiga siap dah ada tandas kat bahagian sana. So ada macam 2 bilik master. Satu bilik tu dia tak ada tandas lah. Tandas dia dekat bahagian dapur sini. Ni bahagian tandas dia. Tandas, dan ini dapur. Rumah ni dah fully extend sampai belakang. Belakang dah tak ada. Jom kita naik bahagian atas. Kita naik bahagian atas. Korang tengok ni, tempat lepak dia special kan. Besar macam ni. Siap ada kipas, ada lampu. Malam-malam chill je. Korang lepak malam-malam, makan kat sini kan. Kalau nak buat barbecue pun sebenarnya boleh kat bahagian atas ni. Ini dia. Okey, kalau korang berminat dengan rumah ni, korang boleh komen. Abang akan bagi tahu berapa harga. See you in next video. Bye bye, ciao ciao.